Mama, nangis pula. Mama nak keluar makan tak malam ni? Nak makan apa? Apa-apa je Mama nak. Apa-apa yang Mama craving. Mama suka steak kan? Boleh makan steak ke seafood ke kalau ada mood kan? Eddie nak belanja Mama. Eddie? Kasih nak kenalkan Mama dengan Eddie. Mama kenal lah dulu dengan Eddie. Slow-slow. Mama kenal perangai dia dulu. Lepas tu, Mama buatlah keputusan. Come on. Ma, please, Ma. Please, Mama aku sayang, please. Ma. Mama tak nak keluar. Kalau nak, ajak dia datang makan kat rumah. Okey. Okey juga tu. Assalamualaikum Jazlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jad. Nak balik dah ke? Yelah dah balik dah. Nak keluar dah. Ana ada sesuatu nak beritahu ente. Apa dia? Ada hal sikit ni. Grup Muslimat cadang nak buat daurah dengan ente. Grup Muslimat? Ya betul. Allah Rabbi. Ana ni kalau grup Muslimin, insya-Allah tak jadi masalah. Tapi kalau Muslimat ni, Ana belum bersedia lagi. Settle. Settle? Masya Allah, maknanya dia serahkan semua pada Yang Mami. Ya. Kan Mami dah cakap. Dia tak tahu apa-apa pun pasal majlis. Semua diserahkan pada Mami. Alhamdulillah. Jadi Yang Mami beritahu tak pasal kasidah kita orang tu? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kan Mami dah cakap. Apa yang tak faham? Semua dah beres. Okey. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa Aisyah ni. Ya Allah. Amin ramai-ramai. Amin. Ya Allah. Siapa kat WC ni? Ya, Mami. Ya, Fatimah. Alhamdulillah ni. Chat mesej ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Masya Allah. Ustaz tujulah nak buat daurah yang Aisyah cadangkan tu. Dia setuju aku nak buat tu. Yang daurah tu. Kenapa macam seram ni? Bukan seram. Menggeling tak tu? Ya Allah, kesian yang Mami angkat Tak apa, lagi. Mami dah biasa dah. Memang anak kalau makan Mami yang kena kemas. Setiap kali pula tu.